Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam rancangan Iwan PT 16. Apa khabar korang? Semoga korang sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Dan selamat Tahun Baru Cina kepada yang berbangsa Cina. Hari ni aku casting dekat tempat yang asalnya ni banjir. Sebelum ni banjir tempat ni. Banjir habis sampai ke jalan-jalan ni tutup habis. Sana dah macam laut dah rupa dia. Tapi hari ni aku masuk tengok air dah surut. Aku harap ada hasil lah hari ni. Okey. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Tu pakcik tu cari puyuh. Lanjut gigit. Lanjut gigit. Didik tu mana tak ada. Banjar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, settingannya. Oh Allah. Siapa yang mamain aku punya ni? Makan. Haruan kecil. Tapi saya sudah nampak kata kecil tak adalah kecil sangat. Cuci dulu, cuci. Oh. Alhamdulillah. Tangkapan yang pertama. Boleh tahan gemuk ikan dia. Terbaiklah. Mantap. Kita cari yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ush. Kenapa ni? Haruan. Yang kedua. Haruan dia boleh tahan lah dia punya gemuk dia. Mantap, yang kedua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari yang ketiga. Allah, tak kena. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena.
Oh, tak kena lagi. Okay, tak boleh lah umpan ni. Tumpul. Dia punya hook. Dia punya hook lah. Dia patah mata dia ujung. Tukar yang lain. Tukar katak tua ni. Bapak aku tu geng. Kat depan tu bapak aku. Nah, Dua. gede. Kecil. Katakan lang kena. Ya. Parang dulu maring. Ni. Cair. Oh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada dapat katanya. Orang ekor. Sedang. Kuncair. Kuncair sana. Nah, ini mak aku. Dia orang memang minat mancing. Sebab tu aku minat mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Dah ya? Member aku. Banyak kali. Teli. Apa tu? Laes. Matahari. Laes. Masuklah dalam timba. Alang-alang dah terkena. Bismillahirrahmanirrahim. No. One cast. Hui. Tidak ditunggu 1 jam kan? Alhamdulillah. Hui. Umpan tipu. Tertipu. Tangkapan ketiga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cari yang keempat geng. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. One cast. Hui.
Hui, one cast. Kena lagi. Hui, mantap betul. Ha. Pakai umpan katak betul tadi. Tak ada pun macam ni. Nak ditipu juga. Bagi makan umpan betul-betul tak nak. Mantap yang keempat. Dua kali dah, geng. Aku campak di sambar. Memang mantap betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ketiga. Kalau kena juga, memang hebat. Ha. Oh, yang ketiga tak mau. Ha. Kena. Oi. Oi, alhamdulillah yang keempat. Mantap. Alhamdulillah. Mantap, geng. Alhamdulillah. Terbaik yang keempat dah didaratkan oleh Iwan. Alhamdulillah. Siapa ni? Kuatnya. Toman ni. Haruan. Haruan good size. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh motor aku. Yang kelima. Haruan good size. Mantap lah yang kelima. Memang syok. Alhamdulillah. Mantap. Jangan lupa subscribe, geng. Terbaik lah, geng. Dah dapat 5 ekor. 5 ekor dah. Alhamdulillah. Kita cari yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cepat. Jangan bagi aku tunggu lama-lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepau. Allah, lepas. Allah, aku dah agak dah. Aduh, yai. Lepas. Yeah. Alhamdulillah yang ke-6. Mantap. Alhamdulillah size size kira good semuanya. Alhamdulillah, geng. Tengok rezeki aku hari ni. Alhamdulillah yang ke-6. Hari dah mula panas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Matahari dah mula keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Sap.
Ush. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ketujuh. 7 ke 8 ke? Tak kisah. Janji naik. Alhamdulillah, geng. Mantap. Alhamdulillah. Memang murah rezeki aku hari ni. Allahu Akbar. Aduh, lepas. Aduh, dia punya perlawanan. Allahu Akbar, terkejut aku. Allah. Punya laju. Aduh. Punya laju, kan. Aduh, terkejut aku. Aduh. Kena bully aku hari ni. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul kena aku ni. Makan. Alhamdulillah. Yang ke-8. Mantap. Motor pun tak sempat nak off. Baik. Alhamdulillah. Yang ke-8. Yang ke-8, geng. Saiz padu juga. Tengok. Alhamdulillah. Mantap. Walaupun tengah panas, tapi hati ada senang. Oke, geng. Aku dah dapat 8 ekor kat sini. Saya boleh tahan juga, padu-padu juga. 2 ekor lah, 2 ekor kira tak padu, kecil lah tu kiranya. Tapi aku tapau juga pasal dia dah tercangkuk kat mulut dia kat atas. Jadi aku tapau lah 2 ekor tu. Aku nak casting pun dah susah dah sini pasal angin dah kuat dah. Angin kuat. Jadi aku ingat aku nak try cari bujuk lah. Pasal bujuk tak payah nak casting-casting sangat, kita main hinjuk-hinjuk je. Okey, jom. Okey, aku dah sampai dah, geng, kat tempat bujuk tu. Tadi kat sini aku nak try pakai SP. Aku nak try pakai SP yang kecil ni. Try pakai SP kecil je. Pasal bujuk ni kalau pakai umpan besar-besar susah nak lekat. Kalau aku lah. Kalau korang tak tahulah. Kadang ada juga pakai umpan besar senang lekat, umpan kecil susah nak lekat. Tengoklah. Okey, geng. Aku pakai SP saiz kecil punya ni. Try. Bujuk. Memujuk bujuk. Banyaknya katak.
hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada hasil bujuk. Haruan dah dapat 8 ekor lah. Kan makan. Besar tu, besar. Allah. Allah, ada lagi ke? Ada. Oh. Alhamdulillah. Wow, comelnya bujuk ni. Allah, tengok mulut dia terkoyak dah. Kita tapau je, pasal dia dah sakit. Bujuk yang. Kalau bela cantik ni, aku ingat masuk dalam akuarium nanti. Mantap. Oke geng, tadi aku try bujuk, dapat seekor. Aku nak try lagi haruan lah. Pasal bujuk dia perlawanan dia kurang, pasal kita main kat depan-depan. Satu kita tarik, dah naik. Kalau haruan ni kan kita main dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cubalah haruan. Uish, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambar umpan aku. Toman agaknya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Osh, alamak, melompat dia. Hai, tak cangkok ke mulut. Tak solid. Oke geng, cukuplah video aku sampai takat ni. Aku harap korang terhibur dengan video aku. Aku ada orang. Aku dapat hasil dia nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ekor. Kali ini agak luar biasa lah bagi aku, dapat 10 ekor. Sebelum ni video aku tak ada pun dapat sampai 10 ekor. Jadi ni ada seekor bujuk kecil. Ni bujuk kecil. Aku ingat aku nak bela. Kat rumah aku ada seekor bujuk kecil sama macam tu. Jadi aku nak bela lah. Jadi yang belum subscribe, boleh subscribe, like dan komen. Jangan lupa tekan lonceng sekali. Oke, kita jumpa di video aku yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.